Assalamualaikum guys. So hari ni nak cerita pasal apa? Hari ni nak cerita pasal biasalah benda dunia dengan benda akhirat juga kan. Sebab kebelakangan ni kan, terus-terang cakap lah kan, ustaz pun tak boleh percaya. Kenapa? Yalah baru-baru ni kan, kalau anda lihat kan, macam-macam apa ni, jenayah, bukan jenayah kola putih, tapi jenayah kopiah putih yang berlaku kan. So, something have to be done lah. Kan, kalau kita fikir balik, kenapa benda tu terjadi kan? Pada FY, itulah masalah dia kan. Akhir zaman ni, rasuah-rasuah ni dah kira macam hadiah kan. Tak ada pun, tak rasa bersalah pun kalau ambil rasuah kan. Tu cerita dia. Dan apa tu terang cakap lah, kebanyakan orang Melayu kita yang ada di luar sana kan, kaya jadi jutawan bukan kerana usaha sendiri, tapi kaya jadi jutawan kerana ada terlibat dengan benda-benda yang tak betul lah kan, dengan rasuah, dengan scam, dengan tak apa-apa lah lagi kan. Itulah masalah dia tuan-tuan dan perempuan kan. So cerita dia kenapa? Pasal terus terang lah, pasal tak dapat petunjuk dan hidayah lah kan. Sebab kalau dapat petunjuk hidayah, kalau dah jadi 100% Islam kan, dia ada ni hukum hakam. Mana boleh kita langgar hukum hakam tu tadi, betul tak? Itu cerita dia. Jadi dalam Islam ni kita kena ada apa? Kena ada mata hati. Mata hati ni apa tuan-tuan? Mata hati ni adalah kita melihat sesuatu tu kena hubung kaitkan dengan Allah Ta'ala. Kena hubung kaitkan dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Kena hubung kaitkan lah dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh main bebas je. Sebenarnya kan, sebagai seorang Islam kan, kita tidak bebas tau untuk memelintaskan apa-apa pemikiran dalam diri kita tau. Kita tak boleh bersangka buruk, kita tak boleh kata itu ini pada orang, kita tak boleh membenci orang kan. Dalam hati tu kan, nombor 2-nya, kita juga tidak bebas untuk bercakap apa-apa sahaja kan. Kita tak boleh mencarut, kita tak boleh fitnah orang, kita tak boleh tipu orang kan. Kita kena bercakap benar. Itu hal kata-kata kan. Kemudian dari segi melihat pandangan, kita tak boleh pandang suka-suka, tak boleh pandang benda-benda yang tak elok, tak boleh pandang benda yang yalah kan, pornografi dan sebagainya kan. Kalau telinga tak boleh dengar benda tak elok kan. Kalau mulut makan, tak boleh makan benda yang bebas kan. Ada benda boleh makan, yang halal boleh makan, yang tak halal tak boleh makan kan. Minum bersama, perbuatan bersama. Jadi sebagai seorang yang berbenda akhirat kan, semua ni ada batas-batas je. Tak boleh main balon je kan. Tu cerita dia. Tapi kalau orang benda dunia, nak buat macam mana? Sebab itulah, pergilah dekat blog FY, mindaakhirat.com untuk belajar semua ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.